Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Terima kasih pada saudara pengurusi majlis Encik Zainal, yang dihormati, yang berhormat Tuan Haji Azmin Ali, tuan-tuan pimpinan-pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang kedua selepas sambutan Maulidur Rasul ini, kita masih lagi malah semakin bersemangat untuk menyambut Maulidur Rasul, untuk sama-sama kita mengagungkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita sama-sama mengamalkannya. Dan ini ceramah maulud saya yang keempat dalam 2 hari ini. Semalam hari Jumaat saya di Masjid Enggor di Kuala Kangsar. Malam tadi saya di forum perdana di Felda Trolak Selatan di Sungkai. Saya sampai di Ampang tadi jam 2.30 pagi. Dan tadi pagi kita ada kuliah subuh di Taman Melawati. Dan sekarang saya bersama dengan tuan-tuan, insya-Allah malam nanti saya kena ada di Taman Skudai Jaya di Johor Bahru pula. Ya, sampai besok ada 3 tempat di Johor. Malam besok saya ada di Taman Kampung Ceras Baharu di Ceras. Insya-Allah tuan-tuan, kita akan tengok daripada surah Toha juzuk yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Surah Toha ni juzuk yang ke-16, surah yang ke-20. Jadi banyaklah orang faham surah Toha ni surah yang kita belajar boleh melembutkan hati. Kalau kita baca, boleh melembutkan hati orang yang keras hati. Sayyidina Umar yang keras hatinya itu pun bila baca surah Toha ni lembut hati dia, lalu memeluk agama Islam. Saya tengok pada surah Toha ni sebab kita bila selawat, kita akan sebut Toha. Itu yang saya ambil pagi ni surah Toha ni. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kenapa sebut Toha? Kenapa sebut Yasin? Setengah kita selawat je, apa Toha apa Yasin. Toha lah ustaz, dia sebut Toha, saya Toha lah ustaz. Selawat kita, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Selawat salam ke atas Toha, pesuruh Allah. Sebab Toha itu ialah nama gelaran menurut setengah ulama tafsir, nama gelaran bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dah sebut di Masjid Ar-Ridwan hari itu, nama Nabi Muhammad ni ada 5. Yang pertamanya Muhammad, yang keduanya Ahmad, yang ketiganya Al-Mahi, yang keempatnya Al-Hashir, yang kelimanya Al-Aqib. Ini 5 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi, yang keempat Al-Hashir, yang kelima Al-Aqib,
Yang keenam ditambah oleh ulama Taha. Yang ketujuh Yasin. Ada 7 nama bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Yasin. Kenapa Taha ni dikatakan nama gelaran Nabi Muhammad? Kenapa Yasin nama gelaran bagi Nabi Muhammad? Sebab selepas Taha ada perkataan ka. Taha ma anzalna alaika. Taha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepada kamu wahai Muhammad, litashqa, untuk kamu menjadi susah. Sebab Allah Ta'ala gunakan perkataan ka. Tidaklah kami menurunkan kepada kamu Al-Quran ini wahai Muhammad untuk menyusahkan kamu. Jadi ka ini ganti nama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serupa juga dengan surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada perkataan innaka, sesungguhnya kamu. Yasin, demi Al-Quran yang bijak, sesungguhnya kamu adalah Rasul. Jadi Yasin itu pun nama Nabi Muhammad, Toha itu pun nama Nabi Muhammad. Sebab itulah dipanggil ataupun disebut Yasin dan Toha adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah berkata di dalam surah Taha ini, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran. Apa tu? Hello. Ada ya? Ada ya? Hello. Okey. Sebab apa ya? Dia marah ke macam tu? Tidaklah kami menurunkan kepada kamu Al-Quran itu untuk menyusahkan kamu. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut Al-Quran ini tidak menyusahkan kita, bermakna kalau kita tak mengikut Quran, kitalah yang susah. Bila kita tak ikut Quran, kitalah yang susah. Hari ni jadi susah ni pasal tak nak ikut Quran lah. Saya tadi tuan-tuan punya duk maki dalam kereta, marah, geram. Saya baca dalam surat khabar, ada orang yang pijak budak, sepak budak sampai mati budak umur 3 tahun. Dipijaknya kepala budak tu, disepak, ditendangnya macam bola. Umur 3 tahun. Mati budak tu. Siapa dia? Kekasih mak budak tu. Boyfriend, driver taksi. Bercinta dengan driver taksi 6 tahun. Akhirnya anak sendiri tuan-tuan mati. Yang herannya pula, budak tu dipukul, didera di hadapan 50 orang. 50 orang pakat duk tengok. Satu laki-laki dewasa pukul dan seksa budak. Apa nak jadi masyarakat Malaysia ni? Macam cerita Tamil. Tuan-tuan tengok cerita Hindustan. Hero bergaduh dengan orang jahat, orang kampung tengok keliling. Bukannya buat apa, tengok. Baru datang Inspektor Sahab. Last sekali. Kenapa tak dileraikan? Kenapa tak ni? Bila wartawan tanya kepada orang tu, orang tempatan tu, dia kata, kami diugut, jangan campur tangan. Kepala otak dia tuan-tuan. Bodoh punya, demo 50 orang takkan takut pada seorang tu. Selamatkanlah nyawa budak tu. Budak tadi dilempar dalam kereta, diterajang lagi dalam kereta, ditinggalkan di hospital, lari. Sebab apa jadi macam itu? Sebab tak nak ikut Quran. Al-Quran yang Nabi Muhammad sampaikan kepada kita ni 23 tahun tuan-tuan, untuk menjadikan hidup kita selamat. Kita hidup berbilang bangsa dalam Malaysia ni, India, Cina, Melayu, semua ada. Kalau kita tidak mengikut kepada Al-Quran, dia akan menjadi huru-hara. Yang boleh menjadikan kita tenang, yang boleh menjadikan kita selamat, yang boleh menjadikan kita ni berbahagia, ialah apabila kita ngikut Quran. Bila kita tidak mengikut Quran seperti mana yang diwasiatkan oleh Rasulullah junjungan kita, maka sekarang ada anak tak menenangkan jiwa.
Ada isteri menyusahkan suami, ada suami yang memeritkan isteri.